dia kata pengurus jenazah ni, dia kata dia biasa urus jenazah banduan yang kena gantung. Tapi bila dia kena collect dekat penjara ni, warden penjara dengan doktor tu cakap, bila kita tekan benda tu untuk dia hang to death tu, memang bau akan keluar auto. Bau akan keluar, bau mayat, bau najis. Tapi mayat ni dia kata bau dia macam kasturi tau, semerbak. Jadi dia orang bilang pengurus jenazah, ini lain, different. Dia orang tak pernah ada, bila push the button tu hang to death tu, bau kasturi semerbak satu bilik, satu chamber tu bau kasturi. Pengurus jenazah tu, okay tak apa, aku mandikan dulu, nanti kita sembang. So dia mandikan semua tu, kata memang wangi semerbak. Jadi dia tanya warden yang jaga, bukan warden tadi, warden yang jaga bilik dia semua tu kan, dia ni Wallahualam dia ni memang pengedar berkilo-kilo lah, berkilo-kilo. Tapi waktu di dalam sepanjang dalam penjara tu menggantung, dia terima. Dia cakap hari-hari memang dia nak puasa dan solat taubat lah. Sebab itu memang yang dosa yang dia dah lakukan. Dia memang ngaku dengan mak bapak dia dah menconteng ngarang. Tapi dia tak dapat bayar balik, dia tak dapat tebus balik. Apa yang dia boleh buat sebagai hamba, dia cuma hari-hari dia akan mula daripada hari tu solat taubat dan puasa, solat taubat dan puasa sampai hari yang dia kena gantung tu, dia dalam keadaan berpuasa. Dia pun dah selesai solat taubat, dia buat solat taubat hari-hari. Masya-Allah. Dia buat solat taubat hari-hari, dia puasa hari-hari. So dia meninggal tu dalam keadaan berpuasa. Dan warden penjara cakap, ini pertama kali dia tekan butang hang to death tu, bau semerbak kasturi. Padahal selalunya hang to death bau najis, bau mayat. Jadi tukang mandi jenazah tu cakap dengan saya, memang saya waktu mandi semua tak payah pakai kapur baru, saya memang dah wangi dah. Jenazah tu memang dah wangi. Itu maksud dia cakap, dia membenarkan kata-kata firman Allah SWT, yang orang-orang yang taubat ni orang-orang yang suci. Memang dalam Quran ada orang-orang yang betul-betul taubat lah. Antara orang yang suci yang Allah suka. Jadi ni wallahualam bisawab. Rezeki masing-masing. Kita harap kita mati sempat taubat lah macam walaupun dia banduan, walaupun meninggal. Betul orang cakap, kadang-kadang bila kita jangan judge orang, jangan judge orang. Sebab ahli beli banduan ni, at least dia pun dah tahu. Dia pun dah masuk penjara. Dia pun tahu mungkin ada kemungkinan dia pun nak kena hukuman. So taubat tu mungkin dia pun lebih terdedah. Faham tak? Ya Allah, menyesal tu mungkin ada. Ya, betul. Daripada instead of kita tiba-tiba balik rumah accident. Faham tak? Kita tak ready untuk benda tu, kan? So kita janganlah judge sebab kita tak tahu pengakhiran dia macam mana. Tak semua orang direzekikan macam jenazah dia bau kasturi. Sampai non-Muslim tu cakap, ini pertama kali mayat gantung selalunya bau semak, bau najis. Tapi ini pertama kali, kenapa bau kasturi? Macam sangat wangi. Saya dia kata, tak payah, aku tak pakai minyak atar. Saya cakap, so ni kan panduan Allah nak angkat darjat orang yang taubat.